bayar gaji. Makin kurang. Terbukti. Ini Aunty May, CEO of Kopitiam memang best. And CEO di hati Uncle Man. Mika. Morning, Aunty. Ni Mika, si Gen Z yang terpaling kreatif dan digital savvy. Bajet tips yang dia bagi lagi function dari ex korang. Good morning. Awal hari ni. And dia single. Biasalah, Aunty ada online kelas. Tapi malas nak online kat rumah. Tak baik. Aunty tahu kenapa? Sebab Mika kena minum kopi yang Aunty buat. Yes, betul. Macam biasa, Aunty, ya? Okey. Ini pula Uncle Din, cikgu sekolah yang dah bersara. Selagi boleh baiki, tak perlu beli. Di Otai Bijak Berbajet. Hai, anak muda. Uncle Din. Sihat? Sihat. Uncle Din sihat. Sihat, macam ni lah. Aduh. Ini pula Nisa. Terpaling adulting. Banyak komitmen dan nak bina hidup yang lebih baik. Line slow pula. Traffic Federal Highway pun kalah kalau macam ni. Tante Mila nak loadingnya pun. Deadline dah dekat. Internet macam siput. Rumah naik harga. Income pun ciput. Apa tu, Nisa? Sabar. Ikutkan hati mati, ikut rasa binasa. Ikut Uncle Din. Stay cool je. Sekarang ni bagi deadline dekat Nisa 2-3 hari je. Manalah sempat dengan line sangkut macam ni. Memang tertinggal trail, Uncle. Yelah, betul juga. Gua ano macam ni. Akak ni mesti pakai Ultra, kan? Kenapa nak kena pakai telco-telco lain? Hotlink kan ada semua. Ya. Hotlink prepaid, ada internet. Hotspot serendah RM25 je sebulan. Murah. Unlimited pula tu. Kalau akak tak percaya, akak boleh cek website sekarang. Tapi tak apa. Sementara ni, akak pakai hotspot Mika dulu. Password? Merah buat abang saya. Hui, macam password orang muda ni. Tu kenapa pula bag tu? Oh, putus Uncle. Ni nak pakai safety pin ni. Tapi itulah tak ada masa lagi nak beli beg baru. Benda-benda repair. Sekejap. Uncle memang bawa swing kit ni berkata-kata ke? Memanglah dalam beg tu apa je tak ada, macam-macam ada. Uncle memang padu lah. Memang OG bijak berbajet. Tapi Mika pun mesti banyak juga tips bijak berbajet kan? Versi Gen Z. Mika ada banyak lagi tips terpaling bijak berbajet nak share dengan semua. Apa kata kalau kita bentuk satu official gang? Gang bijak berbajet. Gang bijak berbajet? Aunty May pun kena join the gang tau. Ajarlah Uncle Man sekali. On! Kami on.